then we're going to fine you. Orang tua tu degil loh. Las-las kena tarik juga. Macam dugong lemas dia meroyan. No! You are crazy! Yeah! Yeah! Last time I Thailand. Katanya itu kali terakhir dia dekat Siam. Internet tak heran, internet tepuk tangan, saya jadi famous, saya sambung kerja. Tegur operator, ceramah pasal jaga alam, bawa signboard, tak boleh buat ini, tak boleh buat ini. 2 bulan kemudian, pada 2 April 2025, masa dia tengah round Krabi, pelancong dari Rusia ni cakap Ni hao dekat dia. Ni hao tu bahasa Cina, maksud apa khabar. Pelancong tu ingat saya tu Cina. Oh no, Sai terus koyak. I heard you say ni hao, okay? We're not Chinese, we're Thai. So try that again, and I will have you deported. Really? Yes. Sai terus cancel trip percutian mereka. Video ni viral tapi kali ni netizen berbelah